Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Perkongsian pada kali ini adalah berkaitan dengan pemindahan maklumat khususnya bahagian ringkasan. Bahagian ini difokuskan dalam Sukatan Bahasa Melayu Tingkatan 1 dengan wajaran 15 markah. Kali ini, cikgu akan kongsikan 3 cara mudah untuk menulis jawapan ringkasan. Anda hanya perlu mengingat dan menggunakan rumus ba, ta, su. Cara pertama ialah ba, iaitu bahan. Dalam penyataan soalan, perkataan ringkasan ialah bahan. Kemudian anda tinggal tambahkan perkataan membincangkan. Seterusnya, cara kedua ialah ta, iaitu tajuk. Anda perlu menyalin penuh tajuk yang ada dalam soalan. Biasanya, frasa tajuk akan bermula selepas perkataan tentang. Akhir sekali, cara ketiga ialah su, iaitu isi tersurat. Anda perlu mengambil maklumat yang sesuai dengan kata kunci tajuk dan mengenal pasti 5 isi. Apabila batas su anda telah lengkap, anda perlu menulis semula semuanya dalam satu perenggan. Berikut merupakan cadangan jawapan dan gambaran bentuk penulisan jawapan ringkasan. Selamat mencuba dan semoga perkongsian kali ini memberi manfaat kepada anda semua. Setakat itu sahaja perkongsian pada kali ini. Terima kasih.